Jika wali enggan menjadi wali, maka berpindah kepada dua jenis wali. Wali aqra atau wali hakim. Faham lagi? Wali aba'ah atau wali hakim. Tetapi mestilah berpindah itu dengan kebenaran qadi. Bukan kita sendiri suka-suka pindah. Tapi ayam pun tak ada sudah. Ada ustaz seorang boleh jadi wali. Wali hakim. Tidak sah. Mesti disahkan oleh qadi dulu. Dan keengganan wali tadi mesti rasmi. Tak boleh pakai cakap sembang-sembang. Mestilah ada surat daripada qadi meminta wali itu menjadi wali. Dan dia membalas surat itu dengan keengganan. Jikalau tak balas 3 kali surat, dikira enggan. Itu sahih. Jangan mok pandai-pandai kata ayah tak boleh. Pandai kerana tak berahi juga. Wak gaduh dia. Jangan tak sah nikah lagi. Nak pindah wali hakim mesti sahih. Mahkamah syariah atau qadi mendengar sendiri atau rasmi memang wali itu enggan menjadi hakim. Bukan cerita pengantin, bukan daripada mulut mak pengantin. Faham tak lagi? Dia takut orang, walaupun kadang-kadang cerita tu betul, dia takut kalau tidak bersurat berrasmi ikut orang nak membohong.